Assalamualaikum dan salam sejahtera serta salam Malaysia Madani. Saya Dr. Nur Aziz Sahbi binti Mak Yaakob daripada Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat ataupun FTSM. Okay. So saya di bawah pusat, sebelum tu saya merupakan salah seorang pensyarah kanan di FTSM. Saya di bawah pusat pengurusan software ataupun softam. Okay. So antara sebelum tu saya nak bercakap sedikit lah berkaitan dengan bidang research saya. Bidang penyelidikan saya iaitu fokus kepada intelligent system ataupun sistem pintar di mana menggunakan kecerdasan buatan dalam penyelesaian, dalam memberi ataupun membuat intelligent solution kepada para komuniti dan masyarakat. Fokus utama dalam intelligent system ni, saya fokus kepada healthcare. This is my main research, di mana saya implementkan intelligent solution untuk penyakit berjangkit, penyakit seperti virus yang seperti yang kita tahu sekarang ni kita memang berada di fasa-fasa di mana jangkitan penyakit sangat cepat. So di sini kita sangat memerlukan teknologi untuk provide solution yang lebih pantas, cepat dan selamat. So selain daripada itu, bidang kajian saya juga dalam penjagaan kesihatan seperti mengawal penyakit berjangkit ataupun mengenal pasti virus ataupun penyakit awal. Untuk kita nak buat prediction virus tersebut. So dan untuk mengkontrolnya dalam masa nyata juga. So dari segi keselamatan, so kita boleh juga mengimplementkan teknologi intelligent solution ini untuk mengawal masyarakat, keadaan masyarakat dalam masa nyata. So kita dalam era teknologi yang sangat ke depan, so kita perlu bukan sekadar diri kita saja. Kita bukan teknologi ini bukan untuk pakar IT saja, tapi kita juga perlu membawa masyarakat di mana tak kisah semua lapisan masyarakat untuk mendalami dan menyokong pengembangan teknologi ini.